Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari Sabtu 8 hari bulan. Hari kedua kita di Latak Ulu Kasar. Okay, semua dah get ready pakai baju. Tapi sekarang ni kita masih, masalahnya sekarang ni kita masih menunggu sarapan. Sekarang dah pukul 7.40. Mana sarapan saya? Ha? Mana sarapan saya? Okay. Okay, Alhamdulillahirrabbilalamin. 8.47 pagi kita orang dah berkumpul. Nak start dah untuk pergi ke waterfall Latak Ulu Kasar. InsyaAllah semoga dipermudahkan lah. Masing-masing kalau korang boleh tengok dah siap baju. Abang pakai baju Latak Ulu Kasar. Otai kita dah get ready Semalam saya meracuni dia untuk pergi ke hikers. Okay. Tengok sini masuk TV3 ni, masuk TV3. 3. Oh, Azmi kita Rambo. Ai. Bismillah Mi lagi semalam buat muka. Itu yang muka. Kadang-kadang ini. Paksa naik. Lepas turun. We have Abdullah here. Guru diam. Guru. Balik dah. Dekat waterfall nanti you jump, I jump, okay? Amin. لا إله إلا أنت سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. Orang yang join sebab dia nak inform dengan tour guide. Buat line lah, buat line 1 2. So kena make sure semua tahu kawan-kawan semua. Dekat. Nah, dekat. Trip ni ada budak ah. Kita tolong menolong lah. Tu je. Lepas tu jangan push kalau ikut pace sendiri kalau member laju biar je, tak payah kejar-kejar. Betul. Okey. Ikut nafas sendiri. Buat line, buat 2 line senang kira 2 by 2. Jom. 2 by 2. Menggema takbir di pagi raya. Kira dulu tak payah bercinta. Okey. Okey, beratur. 2 orang. Barisan. 2. 2. Dah 3. 2 ke 3 pun tak tahu kira. Depan lagi. Sini. Depan lagi. Depan lagi. Masuk. Semua berkawan. Okey. Depan lagi. Dah sampai atas ni. Tak, belakang dah penuh. Sampai atas ni. Okey, stop. Jom. Belum, kejap. Okey, pegang bahu masing-masing. Bahu kawan, bahu depan. Nah, untuk ni. Sama line kan cukup. Okey Dah double-double je. Dah tahu double-double je. Kira lagi 2, 4, 6, 8, 10, 44 dewasa. 1, 2, 3. 3 kanak-kanak Semua dah get ready. nyanyikan lagu negara aku. Kaman dengan 1, 2, 3. Negaraku. Wah, mana baju tak kan? Ada lagi yang staff tu. Oh. Staff supply tu. Okey. Geram lah. Buat. Brother lain. Alah, beruap depan. Buat video tu nanti muka aku mesti banyak sikit lagi. Kompom mah. Kau 3. Guide dia mana, Mak? Mak guide. Guide-nya mana? Depan. Okey. Semua dah gerak ke Ulu Sanctuary Kelah dengan waterfall Waterfall. Nak menuju ke waterfall. Waterfall.
Zati, Zuha, Azhar, lepas tu Ijaz seorang lagi naik atas dah. Okey. Okay guys, hari yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Masing-masing dah tak sabar nak bergerak menuju ke satu destinasi yang penuh keindahan alam. Dari awal perjalanan lagi terpancar kegembiraan pada wajah masing-masing. Ada yang tak sabar nak sampai kat air terjun, ada yang terbayang nak mandi-manda kat sana, dan yang paling penting tak sabar nak merasai pengalaman bermain-main dengan ikan kelar di Kelas Santorini. Perjalanan ni mungkin sedikit mencabar lah tapi rasanya insyaAllah berbaloi. Sebab kita dapat tengok kejernihan air, kehijauan hutan, bunyi kicauan burung kat sana. Inilah yang kita orang nak cari sebenarnya. Jadi jom sama-sama kita ikuti perjalanan kami ke air terjun Lata Ulu Kasar. Sampai checkpoint pertama. Okay, sampai di checkpoint pertama. Okay, kita buat satu grup 10 orang. 10 jalan. 10 jalan. Wan, tak payah Wan. Wan, awak asing. Okay, 10 lagi. 8, 9, 10. Dah. Rembo. Acak-acak mana? Acak. Aku 8 jam CDL sebab tukar. Acak-acak ura-ura. Jangan campur kat depan ni. Dah rosak. Dia campur kita sekali kan 10 orang. Hati-hati step. Jangan sentuh dawai tu Jangan sentuh dawai. Jangan. Jangan tu dawai. Jangan. Ha? Karun. Mana ustaz? Kalau orang cakap kita hitang. Kena cakap kabur. Track dia kat sini kalau bawa budak memang hati-hati sikit lah. Agak curam. Hati-hati. Kayu. Walat dulu. Tak apa. Sini pegang betul-betul Hati-hati. Lutut kuat sikit. Licin. Okay, dari sini aku dah dengar dah bunyi macam air terjun tu. Ya Allah. Untuk kawan-kawan yang tak pergi tu, sabar next time kita pergi lagi. Best babe tempat ni. Tu je. Atas tadi tu je tempat curam. Lepas tu trekking dia dah simple lah untuk permulaan ni. Lepas checkpoint 1 tu, ini jangan sentuh ni dawai ni. Sebab dawai untuk abang besar. Kita kena lalu bawah dia. Sentuh dia ada renjatan elektrik. Ni dia. Sekejap aku. Ni bestnya Insta 360. Dia boleh zoom. S Pro bukan 360 X5 tu. So, tu dia. Mari kita sambung lagi. Ni kalau tengok dah ada tu ikan. Nampak ikan. Okay. Saya naik lagi.
Saya di sini, saya di sini. Okey. Lalu kita pas sungai yang pertama. Suasana ni daripada bukit ni, kalau nak ambil air ni segar babe. Alhamdulillah. Sejuk kaki. Okey, ni ada pacak sikit. Pacak sikit je, pacak cemil-cemilan kata orang. Aku rasa kalau bawa budak kurang sesuai lah. At least kau kena ada pendukung badan macam yang Wan tadi. Kalau tidak memang penat nak dokong. Sebab ni lah track dia. Track dia agak sukar Pacak yang kedua. Apa pula nak tekan start jam ni, aduh. Sampai sini dah berbunyi nafas. Okey, sekejap lagi kita sambung balik. Jumpa tempat-tempat yang cantik. Aku geng, masa kecil-kecil aku selalu jumpa pokok ni. Lepas tu letak dalam akuarium. Kat sini dapat jumpa balik. Ni pokok apa ni? Pokok rengas. Cip Ais cakap. Aku lupa lah. Dia hutan-hutan tak tebal lah. Pokok ni banyak ni. Pokok Wan, ni pokok apa Wan? Yang kelulut tu? Yang kelulut ni pokok apa? Akasia. Pokok akasia banyak. Ni letak 2 kotak okey Wan, sini Wan. Walaupun simple macam ni, tadi guide pesan mata kena awas lah. Sebab ni lah, takut ada binatang yang berbisa harap dipermudahkan lah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Salamun ala Sulaiman fil alamin, salamun ana Nuhin fil alamin. Doa tu kalau aku pergi meranduk ke, casting ruan ke, aku akan amalkan. Sentiasa doa dalam hati. InsyaAllah Allah memudahkan. Hari kedua ni, inilah aktiviti kita untuk pergi ke air terjun. Sanctuary Kelah tu masa balik baru kita singgah. Takut bila kita singgah makan masa. Sebab kat air terjun tu nanti kita akan, mungkin kita akan stay lama. Pukul 1 lepas Zuhur macam tu baru turun. Duduk kat Sanctuary Kelah dalam 2 jam 3 jam, lepas tu kita turun balik. Sebab yalah, peserta-peserta budak kecil takut lapar. Dah dengar bunyi air dah kat bawah sana. Ni kita dah 1.3 km
1.4, 1.5 sebab tadi aku terlupa nak onkan jam. 1.5 kilo kot. Okay, 1.5 kilo berapa minit? Oh, 9.40. Maksudnya ni ada tempat rehat lama. Mungkin kat sini dulu tempat riadah kot. So ni orang lama kot yang buat. Semua dah bawa anak tu sampai sini pun tak terasa juga. Sebab sian budak-budak. Tapi sebagusnya bawa lah, bagi dia lasak sikit. Ni tempat base camp ni. Masing-masing dah keluar skill untuk ambil gambar. Pek okey pek mantap Ha? Kita kelompok dapat kali ni. Memudahkan Asadi. Asadi. Ni checkpoint 2 bawa next time kita sini lah. Baik. Dia nak tidur atas tembok, kata tembok pokok banyak. Yang dua lepas ni. Sini next time lah. Next time tahun depan lah. Ni checkpoint kedua bawa. Yang kelar belum lagi. Kelar tak lagi. Kita lintas kali lintas sini lah. Kita tak nak lintas kat sini. Oh, lintas sini. Jadi balik baru kita tinggal kat Kalau lintas hanya dah dapat kelar tak show lah. Okey okey. Balik turun lah baru kita tinggal. Dah cakap kat bawah ni. Aku faham, aku sebab tangkap apa dia punya point. Okey. Sementara tunggu dia orang sampai, kita lalu sini kan Mak kan? Cakap ni. Kita relax. Sementara tunggu kawan-kawan yang lain. Okay. Mandi. Cameraman saya ni. Okay Mandi dulu. Oh dah Kau bayangkan lah, kalau keluar-keluar pintu rumah jumpa macam ni. Subhanallah. Best dia kan. Sejuk oi. Jatri J tu lagi situ kan? Ha? Yang J tu. Wan tiruk. Kau boleh datang sini Wan? Tak main. Tapi tengok video dah banyak lah. Video ni kakak kau tengok. Okay. Grup second group baru sampai. Basah. Jalan. Guys cakap nanti kita akan lalu potong atas. Maksudnya kat atas ni Sanctuary kelar, tapi anak tu lah kita surprise lah. Wan, pegang Wan. Akak nak jatuh lah tadi. Boleh tahan kita lah. Itu tak boleh kata apa lah. Aku pun kalah. Oh ada ikan. Handset kalau ada kat kocek. Hati-hati. Handset dalam ni. Dalam. Okay, lalu dulu sorang-sorang Sorang lalu. Oh. Lagi ada okey? Jati ni.
Hati-hati licin tak? Ha? Sini, sini. Sini dalam tapi pijak kalau tak licin baru melangkah. Boleh tak? Ha. Boleh. Jom. Pegang kayu. Okey. Ha? Okey. Okey, ha. Okey, hati-hati. Pelan-pelan. Licin. Sorang-sorang. Ada kayu tak ada? Okey, naik. Pegang akar tu. Akar tu pegang. Pegang akar tu. Akar depan. Akar besar, akar yang besar. Okey. Tolong ni. Kereta. Move on. You jump, I jump. Tunggu depan, jangan gerak lagi. Ada basah tak? Okey. Okey. You jump, I jump. Mula-mula elok je by 10. Selepas daripada kita cross sungai yang kedua tadi tu Caca Marba. Tapi tak apa, yang penting sampai. Dalam 700 meter lagi kot sampai, InsyaAllah. Trek santai-santai je ni. Ni pacak yang ke-4 daripada assembly point tadi. Ni pacak kita yang ke-4 lah. Ha? Yang ni tinggi eh? Pok Mak, yang ni tinggi dah. Ni pacak tu. Lepas angin tu, Mak. Jangan lepas angin. Hati-hati licin guys. Jaga tapak kaki. Jumpa friend lama tak jumpa dia. Last kat CBL jumpa ulat gonggok monster. Okey, kita sambung balik. Sekarang dah pukul 10. Pacak yang ke-5.
Jaga semut. Semut gigit tau ni. Panas, dia gigit panas. Ha. Panjang enggak pacak ni? Pacak daripada pagi jauh sana sampai sini adalah dalam 100-200 meter. Okey, kita ada pacak lagi. Pacak manis-manis kata orang ni. Sekarang dah 2.5 kilo. Meter lagi. 2.7 kilo total. Duduk je. Macam ni lah kan kalau hiking. Dengar irama hutan sambil santai hiking. Subhanallah. Best kan? Irama Allah. Bismillah. Salamun ala Sulaiman fil alamin. Salamun ala Nuhil fil alamin. So, siapa yang tak biasa lalu hutan, korang kena pakai long sleeve lah dengan seluar panjang. Sebab kawasan ni ada lalang-lalang tinggi, boleh buat calar tangan, kaki. So aku pakai seluar pendek ni. Kulit dah biasa sebab kita orang Kuala. Jadi tak berapa sangat. Kalau yang biasa-biasa, jangan pakai long sleeve dengan seluar panjang. Kasut kena pakai. Bukan apa, safety first. Okay, kita teruskan perjalanan kita. Bismillah. Berapa meter, Mat? 18. 18? Aduh. 18 dia kabar tapi tak sampai dasar lagi yang situ. Oh. Tapi pakai oksigen lah. Gelap kan? Gelap, Mat? Budak ni kita orang ada khusus satu je. Oh. Sedang. Selalu memang bawa. Masa tu mendung. Ha? Dengan mendungnya pagi tu hujan. Kita orang naik je. Naik je? Ya. Hujan tak apa, Mat? Takut kepala air tu. Ya betul tapi dia orang turun dulu tengok dan keadaan air kat bawah ha. Kotor ke tak? Tapi memang dalam tak bagi pun. Macam dia ambil gambar saja boleh lah. Oh. Kalau mandi tak bagi dalam. Dalam sangat tak? Orang yang pandai pun tak boleh go. Main kat tepi-tepi boleh tak? Daun lerek kata Mak Zati untuk masak lemang. Ha, tu dia. Sekejap tunggu turn. Ha. Ha. Hati-hati ha. Kaki kanan dulu lengkap. Review. Kak Aila dengan abang kita dah sampai. Ya. Selamat. InsyaAllah. Sikit lagi. Sikit lagi. Ha, ni hati-hati. Stick simpan luar Kak.
Alhamdulillah. Setelah berapa minit, dengar tak bunyi air tu? Mesti korang dengar kan? Kat sana nampak tak air terjun? Macam mana? Track dia licin. Boleh licin. Sini lah. Mana? Sini. Lagi kat jauh buat depan. Op. Akak dia kat dalam. Dari sini dah nampak dah guys. Indahnya. Indah sungguh panorama Raja Hilala. Alhamdulillah. Tak apa pun jalan belakang puang. Dah tak ada gambar kawan-kawan. Habis gambar kawan-kawan dah habis dah. Dah tak ada gambar kawan-kawan. Awal-awal je yang belakang je lah tu. Alhamdulillah sampai akhirnya dihidangkan dengan keindahan Allah Subhanahu Wa Taala. Ha? Lagi baik Pok. Dari sini Ketiga lagi. 3 tempat lagi. Boleh? Nanti ada Wan. Yang mana nak naik? Wan. Orang nak naik tadi. Dia nak naik. Nanti tanya berapa orang nak naik. Okey, saya Pok. Nak kira yang nak naik lagi je. Ha. Kena asal. Okey. Pacak. Tiga pacak. Alhamdulillah sampai juga di air terjun Lata Ulu Kasar.